Okey Madia, perut dah kenyang. Ni Ayah, Muhammad dengan Sofia. Kita nak pergi IKEA Damansara. Kami nak cari sofa. Mat. Bukan, ayah peluk. Best lah. Mi peluk Mi. Best lah. Peluk lah. Peluk. Mana takut lah. Ini dia jalan. Mana ada? Ada. Ya, harga dia berapa? Oh, mahalnya. Tapi bukan nak beli, nak peluk je. Yang kecil ke yang besar? RM80 lah yang. Yang mana satu? RM80? Yang besar. Yang tu ke yang ni? Oh, yang besar. Ni baru dah boleh duduk. Yang tu macam bukan boleh duduk. Kalau tak ada ni ke belakang juga. Air duduk air. Sebab Ina. Best lah. Boleh lah. Jom. Mana ambil gambar. Tengok bawah. Macam mana punya design? Dia board lembik ke apa? Oh, dia besi. Besi okey lah. Bukan papan. Tapi mahal kot ni. Tu tengok ni. Tengok ni. Mana kita tengok? Wow, tengok tu ya. Smart home. Ini cantiknya. Dia boleh tukar. Tukar colour? Colour pula. Boleh tukar. Ni. Ni apa? Sini. Comel. Comel toilet ni. Mite. Saya lah pegang-pegang main sini. Tapi tak lawa lah baru. Sini saya tak suka. Mite. Ya, ni nampak dah. Ni ambil ni tu. Dia punya... Tapi ni sofa dua tempat duduk tau. Jamin 10 tahun. Penjamin? Ni jaminan 10 tahun. Oh, okey lah. Tapi colour tu kan ni. Ada diary Mi, buku betul. Lepas kita tengok dalam tu ada orang lukis contoh-contoh. Ni lah kotak ni. Mi nak beli kat mana ni? Mi nak beli yang ni, okey tak? Tapi tak nak warna hijau, warna lain lah. Mi nak explore. Mi tak tahu ada warna lain ke tak. Kan, ini bukan sofa bed. Bukan eh? Kan. Tu, katil sofa. Sofa bed lah. Yang tu tahu katil bujang. Dengan menarik tempat letak. Mana? Bagus Mamat. Ah, ini sofa bed. Sofa bed. Sebab ada Mi tengok ni. Ni sofa bed nampak ke? Nak angkat atas apa? Angkat ke? Oh. Bye. Tak. Panjang. Boleh? Tak. Tak. Boleh tu. Ni tarik kan? Cuba tarik tengok. Tarik lagi boleh tarik lagi. Macam mana nak buka ni? Maknanya ini akan buka lah ni. Macam ni. Ni, buka. Ya. Yelah kata. Sini okey tengok. Apa atas ni? Oh, 2000 tak payahlah. Tak, ini naik atas yang. Oh, ya, selesa. Katil kan? Boleh, selesa. Macam mana Mamat? Selesa. Wah. Nah. Buku-buku ni semua betul. Guys, kursi dia. Kabinet ni beli abah nak buat tukar kan? Sini. Something macam ni lawa kan? Hmm. Tapi tadi tak rasa rendah. Macam yang nak beli tu? Cepat ni. Berapa? That's it. You have 0. I just say. 450 ya? 890. Kalau stesen ada jadi mahal. Itu 300 lebih. Tapi cakap macam mana? Mak lupa kan? Nak beli aku? TV tu. Look at that. RM1,000. Online shopping.
Ambil gambar. Saya ambil gambar ni, kod dia nampak. Nampak? Pick up this product in self-service furniture area. Pick up the product in market hall textile. Ni apa? Nombor. Oh, kena ambil nombor. Apa ni? Dia ada colour lain. Ada? Lepas tu dia buat colour delivery, kalau bukan dalam area ni, kalau perak. Kalau perak kat mana? Perak dekat Sri Skandar. Sri Skandar 270 per delivery. Kita hantar straight to the house. Door to door lah. Okay. So assembly will be 10% from the product price. Okey. About RM90 lah. Tadi delivery 200. 270 for the first 150 items. 270. 270. Dulu dia kira per trip. Per trip 1 tan. Sekarang the first 150 items regardless berat, it's 270. Kalau lebih 150 dah double. Kalau macam sofa ni dia kira 2 item because frame dengan cover. And for the colours dia ada total of 6 colours yang boleh remove. Satu tu dia leather, unremovable. So kalau macam ni boleh remove, boleh basuh. Boleh remove rasa. Leather yang tak boleh remove kan? Leather tak boleh remove. Dia kalau dia remove dia macam velcro kan. So dia Oh, style Velcro. Kalau size wise product details. Package measurement 6 kaki panjang. Ada soalan ni? Ada. Semua ada? This one ada lagi. Kalau colour dia, first we have this grey yang basic dia. Grey, green, and then yang ni dia mahal sikit. Dia punya cover dia tebal, so it's 995. Black. Dia macam bintik-bintik. Sebab kotor kan, sebab kabut jatuh. Then dia ada yang ni dia mahal lagi sikit because dia punya cushion dia dia punya cover dia macam ada cushion. So it's a bit thick lah. Kalau yang jenis macam ni ada 3 colours, yellow, red and blue. So yang leather tu is 1495. Okay, cukup. Okay lah. 1495. 1495 for leather. Setengah lah. Leather. Yalah. Ni Tu bukannya genuine leather ke ataupun dah campur? Campur. Mana dia akan koyak. Ni tak nak leather. Oh dah leather. Ambil yang macam ni lah. Kalau nak tengok ni dekat depan, dekat sofa punya department. Yang hijau tengok lah tu yang kan? hijau ni. Yang hijau tadi kan ada Display. bilik kan. Aha. Dia Once you display. keluar bilik tu kan on the right side kan ada sofa-sofa ni juga. Oh ya. Oh ya. Ada Kawasan. dekat dia. Nampak kalau you keluar daripada bilik tu tadi on your right side. Ada 10 banyak years. sofa tapi tak perasan. Kalau perasan ada light box 10 years. Bawah light box. Okey. Depan sana tak ada dah ya? Lepas saya tak ada dah. Sofa semua kat belakang. Okey. Kita patah balik ya? Tengok. Terima kasih ya. Okey. Merah, kuning dia kata. Biru. Tapi ni lah, ini macam sofa leather yang macam kita punya yang koyak tu. Rasa. Okey. Itu yang dia katakan material lain tu. Tak suka yang Oh ni. Ini mahal sikit lah. Ni macam tu. Ni Mana 1000? Itulah 99 atas ni. Kat material je. So ini yang sama. Ini lawa lah. Ni paling lawa ni tu. Ni duduk sini. Mana ni dapat kedok pula? Tak boleh beli ke? Disappointing betul ya. Ni lah. Kalau kita beli online, kita tak tengok, kita tak tahu. Sebab tu kena datang tengok. Kenapa je? Jangan boleh main beli je. Tapi ni lagi sedap sebab dia punya material. Macam mana? Harga sama? Mahal sikit. Sebab dia kan yang ada. Oh, best ni. Ambil kod dah, ambil kod dah. 109. Okey je. Ambil kod dah. Tapi warna dia lah. Okey. Cantik kan ni? Lembut, selesa. Tapi tu lah colour dia. Tak apalah macam ni, tak apa. Ayah tengok tu. Tapi yelah warna dia sebab kotor. Sebab ada orang tumpah lah tu. Ayah duduk pun ada stain nampak? Nampak ada stain. Betul lah. So macam mana?
Itu tak okey. Kucing cakar habis rosak. Boleh nanti. Mana ada kucing? Tak apalah kalau tak ada kucing boleh lah. Ini satu set ni. RM3,000 ya? Mana? RM3,000. Duduk Tak boleh nak mahal sangat. Duduk. Tapi best juga yang. Tak boleh lah. RM1,350 tak okey? Ini? Ni lah kot. Ini ada. Tak mungkin lah. Ini yang belakang tu. Ini 2006. Kan ni ada zero Ni lagi murah daripada ini. Nak tahu kenapa? Sebab dia punya material. Okay. Jom. Cantik lah ni. Tak boleh lah ni mahal sangat lah. Saya tak baca berapa. Ina punya bajet lah. Dah tu dia cakap mahal lah. Kira betul. Ha. Ina punya bajet lah. Ina cakap, Ina memang lah. Ina tahu lah Ina akan beli. Tapi kalau nanti orang beli-beli kan Ina tak berhati. Banyak sofa kat sini. Dia nak pastel colour kan? Cantik. Nah ini. Ni tengok. Ni tak gedut. Ni kecil ni. Berapa harga dia? Bapak mahal harga dia. RM2,690. Tengoklah material dia. Mahalnya. Jalan kampung lawa-lawa sebenarnya. Tak boleh lagi barang kat sini. Mahal dah. Delivery pun RM270. Aspek jauh lah. Itulah kalau kita pergi ambil ni tak apalah. Ni 945. Yelah buruk pula. Kalau kau bayar ni? Tak lawa. Buruk lah. Tak cantik. Dia nampak dia punya tepi tu ni. Ni kursi budak-budak. Rendah. Kursi pakai tu ni. Kita try nak keluarkan tu. Ni terkepit jari Lina ni. Dia suka macam ni yang ada. Ni tak boleh. Ni old fashionnya. Jenis orang lama dulu. Kita nak modern design. Itu model ni yang Ni. ni tadi tu mahal. Lawa kan? Lebih nak tak lah ni. Tengah tu lah. Panjang ni. Keluar ni. Jauh ni. Ni makan space tau. Berapa kaki dia? Kepanjang nak tengok belakang ni. Ni kaki dia ke dalam. Dia kaki ni. Boleh. Dia dah ukur lah. Ni nak pindah. Mana? Ambil rumah besar sikit. Nah, boleh lah design kitchen sini lah. Nah. Design kitchen cantik. Mana island? Di Budi South. Dia sebab counter park. Sampai suka ni. Okey je. Okey je. Sorry. Okey, kalau Ina akan tukar ni warna putih. Besar sangat. Susahlah ambil yang besar. Kita custom. Benda ni dia custom. Island dia besar sangat. 25 tahun garing. Ya. Ini dia buat saya besar. Dia nak ambil separuh. Nampak tak? Kursi makan macam ni. Okey tak? Keras lah. Kayu lah. Yang 545 satu yang. 545 satu. 3,000 ya kalau yang ni. Dah beli silverware semua. Pinggan cantik lah yang. Pinggan cantik lah. RM75. Backpack. Betul cakap awak tadi. Gila. Another way kena pindahkan ni. Let's just go to the fridge. Ada rasa berat. Gelap ni. Tak ada skru. Tak tahu ada Ni lah cakap ni. Ni boleh full ke? Tapi yang tak boleh pendek kan. Yang tu kan boleh extend tak? Ni lelok. Ni kalau ramai tak dapur, buka. 35 kali 80. 3350. 350.
yang special yang susah sikit nak cari. Ni kat sini. Ni kulit kan? Ni bukan lah. Ni kat sarung ni. Dia punya sarung. Ashes, they all fall down. Ni. Okay, that's how we are. Computer. It almost lights my eye. Gotta take one. Down. Ada 3 boleh? Seriously, down. Jom. Stop touching me. I'll touch you. Don't make me touch you. RM5 kan? Ashes, ashes, they all fell down. What? Take these skibbity nuts. Stop. Ni mahal tak nak? Sini kan kita ni. Ni sana. Kan? Mulalah kita semua ke mana di sana. Apalah dia warna ni? Dua mana tak ada je sana ni tu. 23 ni tu. Ambil lah ni. Masalah aku telefon putih lah. Habis sama dengan Muhammad macam nak kenal. Mana tak jual mana lain dah. Ganti yang baru. Lama. Ambil kot ni sekarang. Tak bunga tu. Tak boleh. Ashes, they all fell down. Ni punya kot. Ni kot. Dalam rumah. Batangnya kan sekali dengan Bagi tu plastik. Bagus lah, silakan. Rumah.